Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita memasak. Jom tengok resepinya. Isi ayam yang dipotong kecil-kecil ya. Ada 2 biji bawang besar, 4 biji bawang putih, 1 inci halia ya. Lengkuas tak ada. 1 batang serai diketuk, setengah biji carrot, 1 biji tomato, cili padi ikut suka, daun limau purut. Air limau dan kicap sotong. Kalau ada limau, guna limau ya. Jom kita masukkan bahan-bahan semua. Masuk air dulu. Api jangan buka lagi ya. Masukkan semua bahan tu, baru kita buka api. Masukkan ayam tu. Bawang besar, halia dan bawang putih. Serai. Masukkan carrot dulu ya. Masukkan serbuk perasa ya. Sedikit je garam ya, sebab nanti nak letak kicap sotong. Buka api. Kacau dulu. Masukkan daun limau purut tu ya. Dah nampak mendidih ya. Boleh masukkan buah tomato tu ya. Masukkan cili padi. Kicap sotong tu agak-agak lah dulu, nanti boleh dirasa sebab tadi dah letak garam sedikit kan. Opah cari limau tadi tak ada. Opah beli 5 botol sajalah. Opah beli dekat kedai bawah-bawah flat ni saja. Okey juga bawah ni semua ada. Udang ada, ayam ada, ikan ada. Ini nak masak udang pula ya. Udang pedas, manis. Masam-masam manis lah. Itu cili kisar ya. Asam jawa. Tadi dah goreng udang tu, tak tunjuk pun. Tumis bawang putih dengan bawang besar tu ya. Cili kisar. Sedikit air untuk masakkan cili tu. Masukkan asam jawa tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Hari ni sahabat semua masak apa? Apa masak tom yam dengan sambal udang. Jom kita tengok. Masukkan garam, serbuk perasa dan gula ya. Gula tu ikut manis masing-masing ya. Sambal tu pedas, manis, masam-masam sikit. Masukkan udang yang dah digoreng tadi tu ya. Dah pun siap sambal udang. Ini tom yam ni dipanggil tom yam putih ya. Sambal belacan mesti ada ya. Beli kat TikTok. Kat dapur ni tak ada kipas ya. Kalau opah makan, opah buka lah kipas kecil ni. Jomlah kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin. Cepat makan ya. Ni isi ayam ya. Tadi opah kedai cari lengkuas tapi tak ada. Apa yang ada je lah opah masak. Tom yam
tom yum ni kalau orang yang kurang selera makan, eloklah makan. Selalu tu buat tom yum biasa, tom yum merah tu kan, tapi tak ada dia punya tu resipi tom yum tu. Buat tom yum putih lah. Udang ni apa masak pedas manis. Pedas. Pedas. Okey. Sampai di sini dulu ya. Jumpa di lain video. Okey, bye-bye. Adik, bye-bye, Dek. Bye-bye, Dek. Ya. Tu, bye-bye, Dek. Bye-bye.